Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan rekod ni untuk kawan review bagi kawan tahu siapa lah. Boleh teka ke apa tak? Sebelum tu kita tengok ni dululah. Tinting keluarga hok Wanda lah deh. Ni keluarga sendiri, Dr. Malini, Pak Ahmad, Bebe, Samsi lah ni antara watak-watak dalam keluarga lah. Okey. Jadi watak-watak ni akan memperkuat ke dalam filem terbaru lah yang akan ditayangkan 29 hari bulan 5 ni di semua keluarga lah. Okey, jadi jangan lupa saksikan lah dah. Support filem terpatai lah dah. Jari-jari nak boleh ke filem superhero gini. Background dia tak go tu. Dia rasa dia ada. Ampun pula lagu. Itu tuan ni. Okey. Jadi setengahnya tengok dah tak apa? Tintin daripada Wanda Coffee ni. Kalau minat kopi tu boleh belilah. Okey. Lepas tu di My News ada Pak Jenih ke apa? Pak Jenih komik lah. Kalau beli 10 riyal boleh share komik. Okey. Yang pertama nama dia Mata Putih. Okey, sini sepenuh apa animasi dulu ni. Okey, Mata Putih. Ini belakang ni. Okey. Dia kedua pencuri Malini lah ni. Malini. Belakang gini awak dia boleh sambung belakang. Kalau sambung jadi gini. Saya tunjuk. Dia komel patut expect usaha. Satu hak ni lah. Healing sampai pagi tak balik. Lepas tu hak nombor 3 ni lah. Nombor 3 ni Aksi Legenda. Dia super kok dia ada awak dia kot lah untuk tahu sambung. Dia keempat nama dia Wira Sebenarnya. Okey, nanti kita sambung. Kita balik. Okey, kejap lah. Okey, ada betul. Burhe, lepas tu sama. Sorry dari siapa. Dia lah Wanda Coffee kita buat. Okey. Kalau nak tahu kisah sebenarnya untuk keluarga ni dia tertumpu kepada karakter lah. Psycho PSY gila lah kenal kalau bahasa kampung lah. Gila nama karakter dia nama Burhe. Burhe hok duduk di pusat kesihatan, pusat PSY Tumpoi. Okey, Tumpoi bandar go tu lah tu. Bandar ke apa panggil? Bandar rekod lah animasi. Jadi dia merayau malam-malam ni kalau koyak episod pertama lah sinopsis dia lagu mana dia boleh jadi kuami. Dia merayau tengah malam. Kalau dia jumpa kogok tu sebenarnya daripada kuami yang sebenar. Di tembok oleh seorang penjenayah nama gapo tak ingat tu. India tu. Valva ke gapo. Gitulah betul. Jadi mati jadi tinggal baju. Jadi kuami Burhe ni boleh hidup balik. Nanya kepala hok dia jaga dia tu fikir nama Atek. Oh nyanyo jaga dia. Tu bisa omong tepi tu cabut main Burhe. Dalam mana masih awak kau ingatlah. Lepas tu dia pun Burhe ni dah meraya tengah malam. Dia jatuh lepas tu juga dia jumpa kuami tu kuami sebenar. Lepas tu dia ambil baju, pakai baju tu. Lepas tu terjadilah kuami sebenar. Kuami kira macam Burhe sambung tu kuami nak mati tu lah. Jadi situlah start pada kuami. Okey. Jadi koyak gitu je lah. Koyak detail kan. Kita tengok animasi lah. Ada animasi tu cari dalam YouTube ke apa.
Okey, 5 minit ni duk bawa pasal animasi saja. Okey. Seterusnya kau tak hak ni kita ngelah lah, kita buka dah untuk ni gap aku tak tahu. Tapi untuk ni dia saya buat dia ada keychain lah. Keychain yang pertama hak warna tu separuh kuam ni. Okey, warna juga. Yang kedua penuh lah kuam dia peruk sikit lah. Okey. Jadi kau tak si lama buat kuam ni. Okey, kita pergi ke hok ngelah ni daripada share kau baru boleh dalam 2-3 hari lepas lah. Kotak dia aja lebu dah. Tak apalah. Menuju tak acu penuh dah. Okey. Jadinya kita letak dulu tapi kita tengok kotak dia secara dekat lah, kau tak review lagi kotak secara dekat ni dok. Okey, jadi sini Pome Extrusion warna coffee atas Wanda Extrusion Pome tepi ni Samsi lepas tu ni shot jadi Samsi lepas tu Rosano jadi Ahmad untuk Pome. Lepas tu Kwame Nasti lah. Hak ni Dr. Malini watak dia siapa tak ingat lah pada aku baru. Okey. Jadi kita letak antara ni lah sebab betul tak kita buka benda ni. Kita tengok apa secara dekat lah figur Kwame. Figur lah sebenarnya ni. Figur pun. Kita buka. Harus sebelah tangan ni. Okey. Ni kita tak tepi sebentar lah plastik dia yang dah tahu bersih. Okey, figur dia lagi ni bawah ni ada Kwame, tepi tu lambai Kwame, lepas tu Wanda Coffee lah, lepas tu Kwame duduk gitu duduk tumbuk. Okey, yang kaki dia kasih dia lagi tu di posisi dia lagi tu lah. Alhamdulillah. Lepas tu tepi dia lagi ni gini, kip dia belakang. Lepas tu close up mata dia kita wujud tak joling mata. Selingkuh tak ada. Mah dia lah betul. Okey. Jadi kalau letak tepi ni lah. Kita tengok lebih detail lagi. Dia ada semua 4 watak lah. Untuk di share tu dia mau kena beli dalam 15 ya. Kopi Wanda, barangnya Wanda lah. Tak kira lah kopi jenis ke apa. 15 ya agak. 240 ml lah. 240 ml jadinya ni botol gitulah lebih kurang. Nanti kalau boleh waktu yang mesti resip tu, lepas tu dia ada di tempat kita nak buka di pintu freezer tu ada dia tepek so caralah lagu mana untuk hantar resip tu ke apa ke Wanda lah, nombor telefon Wanda. Nanti atas resip tu snap tulis nama sendiri ke apa, lepas tu nombor IC. Lepas tu akhir siapa apa mesej lah daripada Wandanya yang menyatakan bahawa resip tu dia kita tengok apa. Lepas tu dalam masa 3 hari akhir siapa kerja apa untuk isi mesej, untuk isi maklumat detail lah. Lepas 3 hari tu dia mengisi semua benda tu, lepas tu hantar ke dia. Lepas tu dalam masa 2 minggu 3 minggu ada rezeki, insya-Allah dapatlah benda ni. Jadi dia ada 4 watak untuk figur ni. Yang pertama mungkin boleh berlakon Kwame. Lepas tu yang kedua mungkin boleh Samsi. Yang ketiga mungkin boleh Ahmad. Yang keempat mungkin Dr. Malini lah. Bagi kahwin boleh Kwame pun okey dah. Bagi kahwin lah. Okey. Jadi memang lah bagi kahwin. Untuk apa buat figur gapo dengan kitchen dengan komik dengan apa kalau Petronas pula payung dia. Tak tahu lah apa ni lagi. Macam dah keluar ni. Suka bayar beli belakon. Tapi hok ni kau beli dari Shopee. Bak malah nak cari kau main ni. Pak kau tak ada mana tu. Pada saya kau tak minat mana kopi. Tak apalah. Rezeki pokok dia lah hok ni ke dalam Shopee tu tak apa. Ada satu lagi jenis komik. InsyaAllah kau review pula lah komik tu. Nanti siapa on the way dah tu. InsyaAllah minggu depan siapa tu. Okey. Jadi kita tengok lah terdekat shot komik lah. Kita buat thumbnail lah ni dah. Nampak comel sikit. Ada atas tu. Okey.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan itulah saja review untuk figure Kwame. Assalamualaikum.